Sebenarnya pada peringkat awal penubuhan kita telah dimaklumkan tentang 5,000 keanggotaan ini. Tetapi memandangkan perkembangan yang berlaku, kita merasakan 150 itu mencukupi setahun, kerana kita perlu melatih pegawai kita ini, dan kita telah membuat latihan yang dikenali sebagai kursus asas untuk memastikan pegawai-pegawai yang dilantik itu mempunyai kemahiran yang mencukupi. Jadi ini berkait rapat dengan keupayaan untuk melatih pegawai dan masa latihan. Kalau kita ambil ramai, sedangkan dalam keadaan pada hari ini kita tidak mempunyai pusat latihan kita sendiri, dan kita terpaksa menyewa dan sebagainya, selain daripada memerlukan kos yang tinggi dan juga memerlukan facilities untuk melatih. Jadi kita melihat 150 tahun itu mencukupi untuk memastikan pegawai-pegawai itu diberi latihan secukupnya untuk melaksanakan tugas SPRM dalam masa yang ditetapkanlah. Mungkin pada masa sekarang ni kita melatih dalam 3 bulan dengan berlakunya peristiwa pandangan-pandangan yang dibuat oleh RCI itu, kita mengambil kira mungkin kita extend sikit lebih lama sikit untuk latihan. Itu dalam pertimbangan kita lah.